Selalu orang tanya pasal affiliate marketing. Nombor satu ada tanya, berapa sebenarnya income yang kita boleh expect kita dapat daripada buat affiliate marketing ni? It can be RM200 a month, it can be RM200 a day. It can also be RM2,000 a day. Dalam marketing space atau dalam your space, konten apa yang evergreen? The key is consistently creating good content. Kalau TikTok ni, contoh konten yang kita dah post tahun lepas pun, kalau dia nak naik, dia memang boleh naik je. That's how kita boleh buat sebulan RM20,000, RM30,000. TikTok naikkan fee untuk seller. Jadi berapa sekarang ni? Aslan 14%? Untuk TikTok Shop, kita ada 5 jenis fee yang directly impose kepada seller. Kalau tanya saya, 30% tu burn dekat platform je lah. Biasalah kita tumpang platform orang kan. Dia kira ibarat sewa lah. Kan? Kita buka kedai pun kita ada bayar sewa, bayar bil elektrik semua.